so kita kembali lagi di mana pelajar kulineri kita akan buat jualan untuk Ramadan korang. So sekarang bersama dengan pelajar Kelab Kemahiran Hidup di mana mereka akan buat aktiviti jualan. Di samping mengasah kemahiran memasak mereka, mereka juga diajar untuk menjadi seorang usahawan. So Sarah sekarang bersama dengan salah seorang pelajar yang dimana akan menghasilkan mini bazar hari ini. So boleh kenalkan nama awak dan apa menu yang awak buat hari ini? Okey, nama saya Muhammad Azrafi bin Fazli Azrul. Menu kita orang hari ini kita orang buat ada onde-onde, kita orang buat badak berendam. Lepas tu kita orang ada buat seperti tengok kat belakang ni, kita orang ada buat roti jala dan minuman kita orang ada cendol dan juga lemon tea lah. Wow, nampak sangat sedap dan menyerukan dengan korang. So kita nak tanya pula, apa cabaran yang dihadapi ketika nak merealisasikan mini bazar ni ataupun jualan hari ni? Okey, cabarannya kita orang buat hari ni adalah pada bulan puasa. So agak penat sikit, kita orang nak ada tenaga tu. Dan cabaran kedua, kita orang sebagai student kulineri, kita orang nak kena buat makanan untuk macam makanan pastry lah, macam kuih-kuih. Itu sajalah. So kiranya daripada kulineri belajar nak masak makanan-makanan pastry, so bukan mudah lah kan. So next is, apa manfaat yang awak dapat daripada program ni sendiri? Okey, apa yang saya dapat kat sini, jualan kita orang ni, kita orang buat rolling lah, rolling duit kita orang. Macam yang lepas-lepas, kita orang ada sedikit turun lah kita orang punya jualan tu, tak dapat untung. So ni kita orang buat balik, kita orang try rolling balik duit kita orang untuk dapatkan untung tu balik. Okey, terima kasih. Sekorang itulah tadi interview kita. Korang, adakah yang dah habis sijil Kemahiran Malaysia tahap 3 tapi tak tahu nak sambung tahap 4 dekat mana? Sambunglah dekat sini sebab dekat sini kita akan ada banyak sangat aktiviti yang menarik untuk korang join. So, kalau korang berminat, daftar sekarang jadi pelajar IPT Skills sebab kemasukan 2025 jadi buka.